Part 2 ah. Ini part 2 ah. Continue kita tengok ya. Weh, Pukima, kau dengar Alung ni Alung kan? Bodoh punya orang. Weh, Cibai. Kau dengar baik-baik lah Cibai. Pukima punya orang Alung. Dokumen hantar, ini hantar, semua hantar. Nanti bank masuk, bank gaji masuk bank, you ambil curi duit kan? Pukima punya orang. Lancau punya orang. Tuan ada nampak mah, atas tuan dulu tengok mah. You buat dosa mah, you tak ada malu kah? Atas ambil, you letak nama David, you kesting kan? You tak ada otak kah? You buat dosa ke kan? Babi, bodoh. Okey, macam ni lah. Kalau bulan-bulan bayar, you hantar you punya amai rumah saya lah. Ya, semua sudah selesai. You bagi wang, setiap bulan, you hantar 2 amai. You punya ada berapa ada amai? Amai ada berapa? 3 ke 10 ke apa? Saya selesai semua, saya hantar you dekat lah. Tak payah ambil wang dari bank. Amai ada cukup kau. Tahu kan apa satu? Seks. Sorry, saya punya pisang. Tidur dah. Dia cakap lah kita buat dosa lah. Ini kata apa, dia buat apa. Moela tak ada dosa itu. Kita batang ke apa ni. Ni orang saya rasa dia budak-budak masa kecil dia bukan minum air susu. Dia minum air kronok. So mental ada problem sikit. Kan dia nak tanya I tentang pinjaman. Bila dah bagi tahu, dia marah kita ni macam pula. So dia kata Along lah, inilah itulah. Okey dah. Itu tak apa, saya tak kisahlah. I pun tak marah apa pun. So kalau hampa ada percaya sama David punya orang, nak apply dengan David, boleh lah. Baru boleh. Sini ada starter baby, boleh apply lah. Sekarang tengah ada buat cashback 5% ya. Okay. Bye.